Ada segelintir ibu bapa yang hanya menggunakan akaun public gold mereka untuk dijadikan sebagai simpanan seisi keluarga. Bermakna, semua duit simpanan anak-anak termasuk duit tabung belanja dan duit raya diletakkan bersama dalam satu akaun. Kebanyakannya memberikan alasan mudah untuk uruskan jika hanya ada satu akaun berbanding jika terpaksa uruskan akaun untuk semua ahli keluarga. Tetapi menyimpan semua simpanan ahli keluarga dalam satu akaun mempunyai risiko yang lebih besar. Apa yang akan terjadi kepada simpanan tersebut jika penama akaun sama ada ibu atau bapa meninggal dunia? Semua simpanan, tidak kira di bank, ASB, tabung haji dan juga emas dalam akaun GAP akan menjadi harta pusaka apabila mereka meninggal nanti. Yang mana ia akan diagihkan kepada waris sama ada mengikut wasiat atau hibah jika ada atau melalui kaedah faraid jika tiada wasiat ataupun hibah. Ini memberikan ketidakadilan kepada hak waris yang asalnya menyimpan di akaun tersebut tetapi kemudian terpaksa diagihkan kepada waris yang lain. Jadi tugas ibu bapa bukan hanya untuk membesarkan anak-anak tetapi juga untuk menjaga amanah dan hak anak-anak anda supaya mereka lebih terjamin dari sudut kewangan. Pembukaan akaun bersama Public Gold adalah tanpa caj tersembunyi. Sejurus selepas anda berdaftar, anda boleh terus menabung di akaun untuk setiap anak-anak anda. Dan tabungan ini tiada syarat wajib menyimpan. Anda boleh sahaja menabung pada bila-bila masa. Bagi yang ingin memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.